Assalamualaikum. Hari ni kita buat kerja dekat Sentul. Ini Singki Sumbat. Customer kata dia dah letak asid. Dia beli dekat TikTok. Dia tengok video TikTok tu senang. Dia cakap macam tu kan. Masuk satu botol, settle masalah. Jadi saya ingatkan floor trap yang tersumbat ni sebab dia dah letak asid kan. Rupanya floor trap dia pun okey. Saya dah siram air satu baldi. Dah air dia laju dia turun. Lepas tu saya tengok, saya buka lah fleksibel ni. Customer ni dia tak pakai bottle trap. Sebab apa? Lubang pada dinding tu tinggi. Jadi customer ni adalah suruh saya, boleh tak pasang bottle trap? Saya cakap, tak boleh puan. Sebab apa? Lubang pada dinding ni atau outlet ni, dia terlampau tinggi. Saya cakap macam tu. Kalau nak pasang bottle trap, kita kena turunkan ke bawah dulu. Jadi kena hack dekat bawah ni untuk turunkan lubang tu, barulah boleh pasang bottle trap. Tapi dia cakap, tak apalah, buat je lah dulu yang sumbat ni. Dia cakap macam tu. Jadi saya buat lah. Dan dah siap dah. Alhamdulillah. Cepat saya balik. Terima kasih ya dah tengok.